Sebenarnya Ella ni dia pemalu sangat. You tak tahu. Dia gerak-gerak rambut tu kan dia rambut dia dulu tu kan. Jaga diri rambut dia pang tu kan. Sebenarnya dia nak cover muka dia. I memang nak jadi doktor at one time, tapi sebab I telah dilamar oleh adik sendiri, itu bernamanya Ella. Dia kata, jangan nak pergi belajar lagi, dia tetap nak jaga dia. Dia kan macam tu. So I tengok dah kesian sangat, cakap okey lah. Tiga tempat, India, US dan Russia. I mungkin I belajar daripada Ella sikit-sikit kan, sebab dia biasa jumpa wartawan, buat artis semua, so I dah used to it. So, it's okay. Pakai cancer tu. Dulu masih balik berat kat situ apa? Maintain je dia dulu. 52 kg. Ella 49. Hari bisik itu masa COVID tu. Dia kat rumah, dia naik atas, turun bawah, pergi dekat ais. Dia hari-hari dia macam tu. So I nampak dia makan ni. Banyaknya gula, kan? Bukan gula lah, macam kek. Kat rumah tu nak buat apa 2 tahun you? Makan, tidur. Tu je kan? Itu masa tu dia pun weight. Tapi Ella dia cepat naik sebenarnya. Tapi dia you notice tak dia cepat kurus? Sebab dia lagi dahsyat daripada I kalau gym. Dia lagi dahsyat. Dia slim nombor 1. Kebanyakannya perasaan tu lah. Benda-benda yang berlaku tu tak ada yang pahit sebenarnya. Banyak yang manis. Dengan dia, I boleh dekat dengan adik I boleh jaga dia semua. Dan jaga Ella ni, dia tak susah. Dia orangnya tak cerewet. Orangnya very simple. Dengan dia tu, I dapat banyak yang manis-manis sebab apa tahu? Sebab kalau dia pergi contoh, kalau dia pergi Sabah ke kan, macam dekat Tawau tu semua, untuk dia keluar ke tempat tu, orang kumur dia macam semut tau, dia semut. Jadi macam I dapat all those kemanisan tu, yang fan dia menangis, fan dia macam-macam lah. Semua benda-benda yang memory yang indah sangat. Ada dah tipu lah kalau cakap tak pernah bergaduh, tapi bukanlah bergaduh yang wah tak. Bergaduh yang macam kadang-kadang cakap tadi yang buat tu, contoh macam tu je. Tapi nak kata bergaduh tekak tu taklah pernah. Yang orang tak tahu. Mana kan? Mana? Okey, satu, dia tak boleh dengan barang antik. Ya, barang antik dia tak boleh buka. Dia kalau nampak antik, dia terus naik rashes badan dia. Ya, sampai naik biji-biji muka dia, sampai dia jadi betul. Dia pernah demam terus. Nampak barang antik tu. Dia Terbuka hijab tak betul, tak boleh pergi museum. Dia apa? Tak boleh bawa pergi museum. Tak boleh. Memang tak boleh bawa. Macam kecil dia ni. Dia tak boleh bawa pergi Bali. Bali kan banyak orang ukir tu. Okey. Kalau manusia-manusia antik. Tak. Manusia antik tu boleh lah. Boleh. Okay. Alhamdulillah. Barang antik tu, barang antik dia tak boleh. Dan lagi satu, sebenarnya Ella ni dia pemalu sangat. You tak tahu. Sebenarnya dia adalah seorang pemalu. Dia gerak-gerak rambut tu kan dia rambut dia dulu tu kan. Jaga diri rambut dia pang tu kan. Sebenarnya dia nak cover muka dia. Dia nak cover sebab dia malu. Dia kata, dia cakap dia tak cantik. Tak cantik, tak nak orang pandang. Sebenarnya dia tak nak jadi penyanyi. Dulu. Tapi sebab dia arwah abah dengan arwah my brother, dia cakap push dia nyanyi. Terus tak ada nyanyi pun. Dia tak ada bercita-cita jadi penyanyi pun sebenarnya. Dia kalau nak pergi contoh, kalau ada ABP ke apa kan lah, dia cakap kena buat. Ada cakap tak? Ada mesti.